Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lihatlah ini penduduk Kampung Senin. Ya, kami bergotong royong membersihkan tanah perkuburan. Ya, kira tiap-tiap tahulah kami punya aktiviti. Ya, ini adalah kita punya amalan lah untuk berjumpa dengan saudara-saudara penduduk Kampung Senin yang duduk di sini dan duduk di luar. Kami punya aktiviti, ya, setahun sekali. Lagipun 2, 3, 4 hari lagi nak nak puasa, ya. Semua ni adalah atas dorongan, ya, Ketua Kampung Tok Sidang, Encik Duan dan Cik Ahmad Syamil lah, ya. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam pasrah, terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah detik waktu. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ni macam biasalah sebelum akhir untuk sambut Ramadan ni, aktiviti tahunan kita akan buat gotong royong pagi untuk gotong royong untuk orang kampung lah. Untuk kita kumpul orang kampung dan kita buat tahlil dan doa selamat pun di tanah wakaf dari Imam Bahrin telah menjalankan doa dan tahlil tadi. Cuma kita nak bagi maklumat tentang tanah wakaf Kampung Senin ni untuk InsyaAllah untuk raya nanti macam biasalah kita akan letakkan tabung untuk orang yang luar akan datang untuk bersedekah dan maklumat lain. Cuma kita nak bagi information pasal keruntuhan di tebing sebelah tanah wakaf ni lah. So jadi saya dah angkat perkara ni ke Pulu dan terus ke PLB dan JPS lah. So maklumat lain saya nak beritahu dah minggu lepas JD apa-apa penolong jentera apa semua dah nak tengok tapak untuk inilah first priority. Kalau dah masuk bajet daripada apa dia akan buat ni lah. Untuk sementara waktu ni kita tak ada akses untuk masuk van jenazah, tapi kita ada masuk ikut tepi sana. Masuk dekat rumah tapar tu akses untuk kita sementara lah. Dan pagar yang sedia ada ni yang untuk kita mohon tahun lepas hanya sekerat je lah, separuh. So jadi untuk tahun ni kita pun ada angkat lagi untuk sambung pagar, baki sambung untuk kita dapatkan penuh bajet yang mana yang boleh lah. So sekarang saya angkat dan untuk perkara ni dimaklumkan. So jadi kita tengok kalau tentukan untuk bajet tahun ni, insyaAllah kita akan sambung pagar ceiling kita ganti ke pagar ni ya. Pagar yang baru lah, yang sedia ada yang depan ni. So jadi untuk akses ni cuma ada batu kasran lah. Tapi saya dah angkat untuk ni, untuk kita mohon untuk permit yang baru sampai ke belakang. InsyaAllah kalau ada rezeki dan untuk bajet pembangunan ni, insyaAllah tahun ni kalau kita dapat, kita boleh sambungkan terus untuk jalan yang daripada rumah tapar tu masuk ke tepi ni. Itu je lah untuk maklumat semua. Itu untuk
aktiviti kampung di Tanah Wakaf ni lah. Setiap tahun kita akan memang rutin lah. Memang kita akan buat. Dan rutin pun sedia ada. Setiap bulan memang ada saya letak budak untuk setiap bulan untuk maintain Tanah Wakaf ni lah. Untuk menyisir rumput lah. Untuk menyisir rumput tiap-tiap bulan. Itu so jadi tak adalah masalah. Cuma kita nak mengumpulkan orang untuk gotong royong ni lah. Orang kampung. Itu saya. Okay, sekian. Terima kasih. Ya Allah